salah dosage akan menyebabkan beban pada buah pinggang you all. Ramai yang ingat makan natural supplement ni confirm selamat, tetapi sebenarnya bagi pesakit CKD ataupun pesakit buah pinggang yang mana salah dosage akan menyebabkan beban pada buah pinggang you all. Saya tertarik dengan satu suplemen yang mana dia bagi feedback dekat customer dia, kalau normal kata individu normal boleh ambil 1 sachet hingga 2 sachet, tetapi untuk suplemen ini dia suggestkan untuk orang yang ada CKD ambil 4 sachet secara minimum, 4 sachet minimum secara konsisten setiap hari, yang mana 4 kali ganda lebih tinggi dosage daripada orang normal. Ingat, hati-hati sebab CKD ni kalau tersalah ambil dosage dia sangat berbahaya. Buah pinggang bukan sekadar berfungsi untuk menghasilkan air kencing, tetapi buah pinggang juga dia berfungsi untuk menapis dan membuang lebihan vitamin, mineral dan juga bahan buangan daripada badan kita. So bila seseorang ni dia ada penyakit buah pinggang ataupun CKD kita panggil, yang mana dari segi fungsi tapisan tu dia dah jadi lemah, dia dah orang kata tak boleh berfungsi macam orang normal. Sebab tu setengah suplemen mungkin kita nampak sihat, tetapi untuk pesakit CKD kalau ambil suplemen secara berlebihan dia akan menyebabkan benda tu akan terkumpul dalam badan kita. Bila buah pinggang ni dia tak boleh nak berfungsi secara baik, tak boleh nak menapis, tak boleh nak membuang, yang mana suplemen yang kita makan yang terkumpul dalam badan kita, dia akan menjadi beban kepada buah pinggang bagi pesakit CKD. Pesakit CKD ni bukan tak boleh ambil suplemen, boleh saja ambil suplemen, cuma dari segi dosage sangat-sangat perlu berhati-hati dalam dosage yang lebih rendah daripada orang normal. Orang normal boleh ambil 1 hingga 2 sachet, untuk CKD you kena ambil separuh sahaja daripada orang normal, yang mana you all tak boleh ambil lebih, sebab nanti risau dekat buah pinggang you all, you akan bagi beban yang berlebihan menyebabkan buah pinggang you jadi lagi worse, akan jadi lebih teruk. Pesakit CKD kalau nak ambil suplemen, kalau boleh dapatkan nasihat daripada pakar ataupun doktor-doktor yang mana you all boleh ambil ataupun tidak, ataupun dari segi dosage tu macam mana you boleh ambil. Mungkin you boleh ambil dosage yang lebih rendah berbanding orang normal lah.